Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan rasa kecewa terhadap kerajaan pusat kerana tidak meluluskan usaha negeri menambah hasil melalui ekspor pasir sungai. Baginda menegaskan Undang-Undang Persekutuan tidak memihak kepada hak negeri, termasuk hasil bumi dan projek pembangunan. Kerajaan pusat seharusnya tidak menafikan pengorbanan negeri Pahang ini dan lebih mengutamakan negeri Pahang yang merupakan negeri yang terbesar di semenanjung Malaysia. Saya begitu kecewa apabila kerajaan pusat tidak meluluskan usaha negeri Pahang untuk menambahkan hasil negeri seperti ekspor pasir sungai, memandangkan negeri Pahang memiliki sungai yang terpanjang di semenanjung Malaysia yang sudah tentu banyak mendapan pasir yang perlu dikeluarkan agar kelancaran pengaliran air sungai berlaku, seterusnya mengelakkan banjir, titah baginda. Sebelum ini, ekspor pasir memberi pulangan berpuluh juta ringgit kepada negeri. Namun kini, larangan kerajaan pusat menafikan sumber hasil penting tersebut. Baginda menekankan ekspor pasir bukan sahaja menambah hasil negeri, malah membantu kelancaran aliran sungai dan mengurangkan risiko banjir.